Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana Humaira binti Rizwan. Hari ini saya akan mengkongsikan cerita tentang kejayaan yang diburu. Bilangan buku surat ini ialah 65. Nama pengarang dalam buku cerita ini ialah Puteri Zulaikha Baharudin. Penerbit pada buku ini ialah Mika Canggih. Watak dalam cerita ini ialah Dila, Suhaiping, Tengku Hussein. Cerita ini menceritakan tentang seorang budak yang bernama Suhaiping. Dia adalah orang yang amat sensitif. Suhaiping juga orang yang kuat merajuk. Semua orang bimbang dengan Suhaiping akan merajuk. Akhirnya Suhaiping pun minta maaf atas perbuatan dan kesilapan yang telah dia buat. Pengajaran pada buku ini ialah kita perlulah meminta maaf atas kesilapan yang telah kita buat. Sekian, terima kasih.